Okay, saya tinggi 155 je bro, tapi boleh bawa Z650. Sebab tu aku suka dengan Z650 ni. Seat height dia tak tinggi sangat. Seat height dia hanyalah 790mm sahaja. So, kemudian seat height dia rendah, and then dia punya seat tebal, lembut lah, lebih sedap. Lepas tu aku suka motor ni. Kalau buat daily dia memang best lah. Untuk yang rendah-rendah, ketinggian 155, 154 ke bawah, ke atas kan, 150 pun boleh try. Kalau korang berani nak tegakkan motor ni, korang boleh try duduk, datang ke showroom, mana-mana showroom Kawasaki, try duduk dulu, baru korang tahu okey ke tidak. Sebab ramai ingatkan motor ni tinggi lah, motor besar, cc lebih 500 ni mesti tinggi. Tak semestinya. Bukan semua motor macam tu. Lagi sekarang, motor-motor moden sekarang kebanyakannya makin lama makin kecil. So jangan risau, try duduk dulu baru tahu. Aku ketinggian aku 160 cm. Memang boleh sangat duduk atas motor ni. Kalau korang rendah sikit, macam abang ni 155 pun boleh bawa, boleh try duduk.